Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang, jadi yang pertama, apa tajuk pembentangan saya pada hari ini? Okey, pertama sekali, bagaimanakah kita boleh memastikan anak-anak kita tidak hanya menghafal tetapi benar-benar menghayati sejarah negara. Lepas tu, di dalam pembentangan ini, saya akan membahaskan mengenai bagaimana ingin merealisasikan big idea dan iaitu pendidikan sejarah, suatu realiti dan bukan rekaan. Jadi, pembentangan ini bergantung pada dua tonggak iaitu pengurusan kurikulum yang efektif dan kualiti ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi, apa tajuk pembentangan pada hari ini? Jadi, tajuk pembentangan saya ialah Big Idea, Sejarah Pemacu Realiti. Okay. Seterusnya, kurikulum sejarah. Maksud kurikulum sejarah sekolah rendah ialah ia merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSR semakan bagi tahap 2 iaitu tahap 4 hinggalah tahap 6. Jadi seterusnya, definisi ciri-ciri guru berkesan ialah guru yang berfungsi sebagai facilitator dan arkitek pengalaman. Guru ini bukan hanya menyampaikan maklumat tetapi berupaya menghubungkan peristiwa lampau yang relevan dengan masa kini pelajar, iaitu seterusnya membina pemikiran kritis dan minat mendalam kepada subjek ini. Jadi seterusnya, ini merupakan perkembangan kurikulum sejarah iaitu pada tahun 1918 bermulanya titik tolak pengenalan subjek sejarah. 1930 subjek sejarah diperkenalkan di tanah Melayu. Pada tahun 1951 pula, skop kurikulum bertambah luas iaitu meliputi sejarah tempatan, British dan dunia. Pada 1960, hasil laporan penyata Rahman Talib telah diperkenalkan. Dan seterusnya, pada tahun 1967, Sukatan Pelajar Baru telah diperkenalkan dengan menyeragamkan mengikut hasil laporan Rahman Talib tadi. Jadi pada tahun 1983 pula, KBSR telah dilaksanakan iaitu pendidikan sejarah diserapkan dalam komponen kemanusiaan dan persekitaran yang merupakan sebahagian daripada KBSR. Okey, pada tahun 1994 telah berlaku kurikulum bersepadu sekolah rendah. 2001, pendidikan sejarah dan kewarganegaraan ditekankan. Seterusnya, pada tahun 2011, KSSR diperkenalkan. 2014, penekanan kepada sejarah negara. 2017 pula, KSSR semakan diperkenalkan dan pada akan datang 2027, kurikulum baharu pendidikan sejarah KPM mula menjangka pelaksanaan baharu kurikulum sejarah. Okay, ini merupakan buku teks sejarah sekolah rendah dari tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 yang terkini. Okay, seterusnya, saya akan masuk kepada pengurusan kurikulum sejarah yang berkesan. Jadi yang pertama ialah perancangan. Bila kita ingin mengajar sejarah ni, mestilah kita kena merancangkan. Guru ni perlu merancang pengajaran dan pembelajaran dia. Jadi di sini cikgu perlu merancang pengajaran dan pembelajaran tu berasaskan di SKP. Jadi pertama sekali, guru tu sendiri perlu menganalisis di SKP bagi tahun-tahun mengikut tahun yang mereka ingin ajari untuk memahami standard kandungan dan standard pembelajaran serta elemen kemahiran pemikiran sejarah KPS dan nilai yang perlu diserapkan dalam pembelajaran dan pengajaran pada murid-murid. Selepas menterjemah di SKP, guru akan menterjemah di SKP kepada rancangan pengajaran tahunan dan seterusnya kepada rancangan pengajaran harian. Dan seterusnya, pengurusan yang baik dengan menggunakan kaedah dan sumber yang relevan dan bukan mengikuti buku teks semata-mata. Seterusnya, bagi untuk masuk kepada sejarah lisan, guru boleh merancang memasukkan aktiviti sejarah lisan dalam pengajaran. Sebagai contoh, temu bual ringkas dengan warga emas, guru bersara atau tokoh tempatan
yang menjadi sebahagian daripada standard pembelajaran. Ini juga berkaitan dengan 3R, iaitu relevant, iaitu kandungan sejarah menjadi relevan dalam kehidupan murid. Dengan terbuat ini, murid akan mengumpul maklumat dan menghubungkan sejarah dalam buku teks dengan alam sekitar atau dunia sebenar mereka. Okey, seterusnya yang kedua, kita akan pergi kepada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini ialah pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Jadi di sini pengurusan kurikulum diterjemahkan melalui pelaksanaan pengajaran di dalam kelas, iaitu guru ia memerlukan guru menggunakan pelbagai strategi pengajaran untuk mempromosikan pembelajaran yang bermakna. Sebagai contoh, guru menguruskan projek sejarah lisan secara kecil-kecilan. Jadi hari ini akan melibatkan waktu temu bual. Hari ini akan melibatkan pengurusan bahan seperti alat rakaman atau buku sebagai nota. Seterusnya pengurusan masa, di mana guru perlu menetapkan waktu temu bual itu berlaku. Seterusnya pengurusan kumpulan pelajar, iaitu guru berperanan membahagikan kumpulan-kumpulan pelajar. Jadi tindakan yang perlu dilakukan ialah guru perlu bijak menguruskan masa PDP untuk memberi peluang kepada murid berfikir secara kritis dan berkolaborasi sesama mereka. Sebagai contoh, murid diajar menilai dan membandingkan maklumat lisan yang dikumpul dengan sumber bertulis yang sedia ada. Dan mereka belajar bahawa sejarah adalah multi perspektif dan perlu membuat justifikasi terhadap maklumat yang mereka perolehi. Dan seterusnya, akhir sekali, ialah penilaian. Penilaian ialah secara ringkasnya ialah pentaksiran yang boleh dilakukan ialah pentaksiran PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Iaitu fokus utamanya ialah penilaian bukan hanya untuk memberi grade tetapi untuk mengukur sejauh mana standard prestasi dalam DSKP boleh dicapai oleh murid. Sebagai contoh, guru menguruskan PBD untuk menilai kemahiran belajar dalam menjalankan sejarah lisan. Jadi di sini guru menilai pencapaian murid bukan hanya pada produk akhir laporan temu bual sahaja, tetapi juga kepada proses melakukan temu bual tu sendiri, iaitu melalui kemahiran komunikasi, kemahiran kolaborasi, iaitu semasa kerja lapangan berlaku. Dan cikgu juga boleh menilai melalui keupayaan analisis mereka terhadap sumber lisan tersebut. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada ciri-ciri guru sejarah berkesan. Jadi yang pertama ialah guru sejarah dan pemikiran kritis. Jadi apakah peranan guru sebagai arkitek pemikiran kritis? Jadi peranan guru sebagai arkitek pemikiran kritis ni ialah berlaku peralihan peranan, iaitu guru sejarah berkesan perlu beralih daripada peranan sebagai pencerita fakta kepada fasilitator yang mengajar pelajar untuk berfikir seperti ahli sejarah itu sendiri. Seterusnya, definisi pemikiran kritis ialah konteks sejarah yang melibatkan keupayaan pelajar untuk menganalisis, menilai dan membuat justifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran mereka dan terhadap maklumat sejarah yang diperolehi. Jadi, seterusnya, apakah aktiviti PDP yang membina pemikiran kritis ni? Jadi, aktiviti yang dapat membina pemikiran kritis ialah menguruskan aktiviti bilik darjah yang secara sengaja mencabar pemikiran pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, analisis sumber. Guru boleh mengajar murid membezakan antara sumber sekunder atau sumber premier. Macam contoh, sumber premier contoh dia apa, sumber sekunder contoh dia apa. Jadi murid-murid ni tahu apa beza dia itu sendiri. Seterusnya, menilai perspektif. Jadi guru boleh membincangkan dengan murid peristiwa sejarah dari pelbagai sudut pandangan. Sebagai contohnya yang kita belajar ada pandangan tempatan, pandangan penjajah, pandangan pembesar, semua tu. Jadi daripada pelbagai pandangan ni,
murid-murid boleh menilai apa ketepatan peristiwa tu. Seterusnya, membuat justifikasi, iaitu guru boleh meminta murid mempertahankan hujah mereka berdasarkan bukti yang ada. Jadi melalui sini mereka boleh berfikir secara lebih meluas dan memberikan idea-idea mereka sendiri. Okey, seterusnya ialah sejarah lisan dan pemikiran kritis. Apa tu sebenarnya? Jadi, penggunaan sejarah lisan merupakan alat yang sangat berkesan untuk mengasah pemikiran kritis kerana ia menyediakan bahan mentah yang memerlukan penilaian kritikal, iaitu yang pertama, menilai sumber primer. Iaitu sejarah lisan seperti temu bual menyediakan sumber primer lisan yang perlu dinilai. Jadi di sini murid perlu menggunakan pemikiran kritis ni untuk menilai kesahihan dan ketetapan bagi maklumat yang mereka dapati. Jadi di sini guru yang berkesan ni perlu menguruskan perbincangan di mana wujudnya kolaborasi bersama wujudnya kontradiksi antara sumber lisan dan sumber bertulis. Jadi ini memaksa pelajar menggunakan pemikiran kritis untuk membuat justifikasi sebab dan akibat tentang versi mana yang lebih meyakinkan berdasarkan konteks dan bukti sokongan yang lain. Maksudnya di sini murid akan berfikir dan mencari sebab dengan sumber yang mereka ada, mereka akan beri pandangan mereka sendiri melalui bukti yang mereka dapat. Okey. Seterusnya ialah membina kemahiran menyoal. Jadi kenapa dia membina kemahiran menyoal? Sebagai contohnya, projek sejarah lisan ni memerlukan pelajar merangka soalan yang kritikal dan mendalam yang merupakan kemahiran asas kepada kemahiran kritis ni. Jadi seterusnya, peranan guru dalam memupuk komunikasi dan kolaborasi. Kemahiran komunikasi dan kolaborasi. Jadi apakah peranan guru dalam memupuk kemahiran komunikasi dan kolaborasi ni? Jadi yang pertama, dalam komunikasi, guru berkesan ni bukan sahaja memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi, iaitu macam bukan hanya untuk menyampaikan naratif sejarah yang menarik, tetapi juga perlu mengajar pelajar ni untuk berkomunikasi tentang sejarah. Ini termasuk menyatakan pandangan dan membentangkan penemuan dan berhujah dengan jelas tentang sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah ni. Seterusnya ialah kolaborasi pula. Ialah guru menguruskan aktiviti yang memerlukan pelajar bekerjasama memikul tanggungjawab bersama dan menyelesaikan konflik dalam kumpulan untuk mencapai maklumat pembelajaran. Maksudnya di sini, guru tu menyediakan aktiviti yang melibatkan kolaborasi, iaitu macam seperti kerja berkumpulan untuk meningkatkan kemahiran kolaborasi dalam diri murid-murid tu. Okey, yang kedua, apakah aktiviti PDP yang membina komunikasi dan kolaborasi ni? Jadi antara aktiviti yang guru sejarah berkesan ni perlu merancang aktiviti yang secara semula jadi, yang memerlukan interaksi dan kerjasama antara murid-murid itu sendiri. Jadi di sini komunikasi boleh berlaku perbincangan kumpulan, perbahasan ringkas dalam kelas, seperti guru memberikan satu tajuk isu sejarah kontroversi, jadi murid-murid tu berbincang secara terbuka dengan guru-guru ni dengan menyampaikan pelbagai idea mereka sendiri. Dan guru juga boleh melakukan sesi soal jawab yang distrukturkan. Kolaborasi pula, guru boleh melakukan projek kumpulan jangka panjang atau jangka pendek yang boleh, sebagai contoh tadi saya buat melakukan temu bual bersama tokoh tempatan dan guru yang sudah bersara dan sebagainya. Seterusnya, simulasi peristiwa sejarah. Sebagai contoh, guru mengambil satu peristiwa sejarah dan cuba untuk melakonkan balik peristiwa-peristiwa tu. Sebagai contoh, bagaimana nak ingin mengundi. Okay. Lepas tu, atau
Guru juga boleh menghasilkan artifak atau diorama. Diorama tu ialah gambaran yang dilakukan oleh guru tu. Jadi dia boleh bagilah gambaran kepada murid-murid tu sendiri. Jadi apakah kaitan yang boleh saya kaitkan dengan sejarah lisan dalam komunikasi dan kolaborasi? Di sini, projek sejarah lisan merupakan medium yang terbaik untuk mengintegrasikan kemahiran komunikasi dan kolaborasi kerana sifatnya yang memerlukan interaksi sosial dan nyata. Jadi, kolaborasi dalam perspektif projek ialah tindakan guru tu sendiri. Guru perlu menguruskan kumpulan pelajar dan memastikan peranan dibahagikan secara saksama. Sebagai contoh, seseorang menjadi perakam, seorang menjadi ketua, seorang menjadi penyoal, seorang yang menjadi pencatat nota dan sebagainya. Jadi apakah yang murid akan dapat melalui kerja ini? Jadi murid akan belajar untuk bekerjasama, menguruskan tugas dan menyelesaikan masalah yang logistik melalui temu bual yang secara kolektif dan memupuk semangat tanggungjawab yang bersama. Seterusnya, komunikasi pula semasa dan selepas projek. Tindakan semasa temu bual tu, murid akan ditugaskan sebagai penyoal, perlu menggunakan kemahiran komunikasi yang baik, iaitu kemahiran komunikasi interpersonal yang berkesan supaya dan sopan untuk berinteraksi dengan orang dewasa, iaitu pencerita tu sendiri, supaya mesej atau soalan yang ingin disampaikan tu dapat difahami dengan mudah oleh orang dewasa atau pencerita tu. Sebab itu tindakan selepas projek. Jadi pelajar perlu mengkomunikasikan penemuan sejarah lisan yang mereka melalui pembentangan. Jadi melalui pembentangan ni, murid akan membentangkan hasil-hasil dapatan mereka secara lisan dan visual kepada kelas, dan ini akan melatih kemahiran penyampaian dan hujah mereka berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Jadi melalui elemen 3E pula, iaitu pelibatan, iaitu atau kita boleh panggil sebagai engagement dari 3E. Jadi engagement ni ialah kandungan yang dipersembahkan melalui pemanfaatan sumber digital yang dapat menarik perhatian atau minat murid tu, minat murid. Seterusnya, peranan guru dan sejarah lisan ialah guru berkesan menggunakan produk sejarah lisan tu. Sebagai contoh, rakaman audio tadi, video temu bual yang telah diedit sebagai sumber digital yang menarik di permulaan kelas. Jadi ia boleh menarik minat murid tu sebelum kelas tu bermula. Jadi ini aktiviti ni sebagai contoh menjadi set induksi lah dalam pengajaran guru tu sendiri. Jadi kaitan dia ialah apa yang kita boleh kaitkan ialah suara sebenar dan visual penceritaan merupakan sebahagian daripada komuniti pelajar adalah lebih menarik dan relevan berbanding membaca teks dalam buku semata-mata. Sekaligus ia dapat meningkatkan pelibatan murid tu terhadap topik yang dibincangkan. Dan yang kedua ialah peneguhan, iaitu enhancement. Iaitu kandungan yang dipersembahkan melalui sumber digital dapat memudahkan pemahaman khalayak tentang konsep pembelajaran. Jadi di sini, guru perlu menggunakan sejarah lisan ni untuk meneguhkan pemahaman dan konsep-konsep abstrak ni. Jadi sebagai contoh, konsep seperti perubahan dan kesinambungan. Dalam sejarah menjadi lebih mudah difahami bila pelajar tu mendengar sendiri daripada pencerita. Tadi kan kita buat tembuhan tu, diorang dengar sendiri cerita mereka. Jadi dia akan mengingati cerita-cerita tu sepanjang hayat mereka. Ini akan memberikan bukti nyata yang mengukuhkan konsep sejarah tersebut secara mendalam, iaitu melalui peneguhan, enhancement. Dan yang ketiga ialah perluasan, iaitu extension. Extension ni ialah murid menggunakan kemudahan digital untuk memudahkan pemahaman khalayak tentang kandungan yang dipersembahkan. Di sini, guru berkesan perlu menguruskan projek sejarah lisan supaya ia mempunyai kesan yang meluas dan merangkumi kelas.
Jadi di sini pelajar boleh menggunakan kemudahan digital seperti Google Sites, blog ringkas, YouTube, dan sekarang yang paling terkenal ialah aplikasi TikTok untuk memuat naik dan berkongsi rakaman dan penemuan sejarah lisan mereka. Ini membolehkan pemahaman sejarah diperluas kepada audiens yang lebih besar, iaitu komuniti sekolah, ibu bapa, dan yang kita boleh ke seluruh keluar negara, boleh kepada antarabangsa, yang menjadikan sejarah boleh diakses dan lebih bermakna. Jadi rumusan. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada pembentangan saya ialah pengurusan kurikulum dan kualiti guru yang efektif dalam menyelesaikan pendidikan sejarah yang bermakna ini sangat penting bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna kepada murid-murid dan bukan hanya sekadar belajar dan lupa apa yang dipelajari. Jadi keseimbangan daripada ini juga akan membawa kejayaan PDP sejarah akan tercapai melalui keseimbangan amalan 6C, 3E dan 3R. Dan iaitu di sini guru berkesan memastikan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sejarah mereka untuk menganalisis dan merumus penyelesaian isu kontemporari. Jadi matlamat utama pendidikan sejarah berfungsi sebagai pembangkit inspirasi dan medium untuk memartabatkan pendidikan negara. Dan sejarah ni juga boleh menjadi nilai tambah dalam diri kita sendiri sebagai nilai cinta pada negara dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru pelatih juga perlu menjadi ejen perubahan dalam mengamalkan KPPB dalam PDP sejarah supaya pembelajaran dan pengajaran kita akan lebih bermakna suatu hari nanti. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.